harapan saya supaya kita jaga negeri kita ni. Kita ni dah berada di dalam landasan yang cukup baik, ya. Kedudukan kewangan kita bagus, prestasi hasil kita bagus, penganggurannya kurang, masalah sosial dan sebagainya tak ada. Jadi tanggungjawab nak jaga negeri kita ni kita. Rakan-rakan saya lain memang kita berusaha sentiasa memikirkan bagaimana kita nak majukan negeri Pahang ni. Bukan untuk kita, untuk anak cucu cicit kita di masa-masa yang akan datang. Kerajaan negeri memberi bantuan kepada pemohon yang memerlukan. Sebenarnya banyak lagi senarai-senarai yang belum kita putuskan. Sebab kadang-kadang kedudukan kewangan okey, kadang-kadang kedudukan kewangan tak apa okey. Jadi bila okey kita bagilah, keluarkan cek dan sebagainya. Saya cuma berharap tuan-tuan dan puan dapat berbelanja dengan sebaik-baiknya peruntukan yang diberikan ini, kerana ini adalah duit kerajaan, duit rakyat, yang mana di mana janji kerajaan, kalau ada lebihan kita bagi balik kepada rakyat.